Jalan besar tu. Jadi depan situ tu ada jalan raya yang naik kan? Naik ke kanan tu. Assalamualaikum warahmatullahi. 9 November. Kami di Kampung Kebayau, Telipok, tak jauh pada rumah, dalam cubaan untuk mencari Bukit Nulu Kebayau. Okey, meredah ya. Tengoklah nanti, harap jumpalah. Bertiga je ini kami. Okey, jumpa di sana. Durian. Durian. Jadi ada simpang masuk. Ini pun tak pasti sebab tak ada tanda. Trek. Tu tapi buat cari papan tanda pun tak ada lah. Ya. Ada kan pondok. Jalan besar tu. Depan situ tu ada jalan raya yang naik kan? Naik ke kanan tu. Di sana. Oh. Dia susul jalan raya tu lah. Susul situ tu. Nanti di atas sana itu mungkin ada lah papan tanda ada orang. Papan tanda lah. Di bawah ni tiada kan? Iya, tiada. Itulah. Yang macam kami orang luar. Iya. Yang penting starting point tu kan. Senang orang nak cari. Senang titipkan, habis jauh lagi pergi sekolah. Ya betul. Itulah tak sangka tadi ada sekolah rupanya di dalam tu. Lomando. Lepas apa? Puncak Lomando. Lepas Kampung Akai. Okey, ni sepatutnya starting point dia. Tadi ada abang tu dah tunjuk tapi kami macam tak confident. Dengar daripada mulut Kak Julia barulah kami percaya. Lama tak tengok pokok getah. Oi. Dulu sekolah kat Simpang Renggam, sebelah tu kebun getah je. Hari-hari tengok orang Minori. Ada pondok. Jom. Ni macam dah habis puncak lah. Puncak paling tinggi. Ni Dayat kat belakang. Kawasan ni macam ada orang bersihkan.
Takkan ada orang camping atas ni. Di bawah naik tu ada sempang, satu naik atas, satu lagi ke bawah sana. Saya decide ikut bawa naik atasnya. Akan dah habis puncak, ada lagi puncak. Habis sia-sia. Itu dah tu puncak dia. Kan? Alhamdulillah. Kami tak pasti sama adakah ini nulu puncak dia, nulu Kebayau, tapi nampak macam ada tempat hangout kat atas ni. Tempat hangout. Nantilah ada view, ada kerusi, lampu lagi. Nice lah, nice. Wallahualam, saya tak pasti sama ada ini betul puncak nulu Kebayau. Ni suasana dekat atas ni. Macam ada kawasan diterangkan. Tengok macam apa ada atas tu. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi, 8.24 pagi. Nulu Kebayau. Unlock. Ada 3 ekor helang. Jangan kamu terbang drone di sini. Ada helang. Tu Bukit Botak. Rendah daripada Nulu Kebayau ni. Kebayau lebih tinggi. Tengok tempat dia sedang naik taraf. Ini dia ada toilet pun ada. Toilet pun dalam pembinaan. Siap lagi. Okay. Saya ingat betul lah tadi bawah tu yang diorang terangkan mungkin ada orang camping di bawah. Kemudian malam-malam dia lepak sini lah. Healing di sini. Tak ada lampu ni. Okay.